Setiap hari, ada yang perhatikan dia tapi tak ada sesiapa pun yang percaya cakap dia. Sampailah satu hari, dia ditemui dah tak bernyawa. Okey korang, cerita kali ni lain sikit tau. Bukan kes bunuh biasa. Yang ni gangguan dia makan masa bertahun dan mangsa dia seorang wanita yang nampak macam tak ada masalah langsung. Tapi hidup dia berubah jadi sesuatu yang tak ramai orang boleh bayangkan. Nama dia Cindy James, seorang jururawat dekat British Columbia, Kanada. Umur dia masa tu baru 44 tahun, kerja dengan budak-budak. Kehidupan dia ni pun simple, jenis lembut, penyayang, tak banyak cakap. Kalau tengok dari luar, memang langsung tak nampak ada apa-apa masalah lah. Tapi semuanya berubah bila masuk tahun 1982. Masa tu, Cindy mula terima gangguan. Mula-mula telefon, tapi bukan panggilan biasa tau. Ada suara kasar, ada suara bisik yang tak jelas cakap apa. Ada masa, telefon tu berbunyi, tapi bila angkat, tak ada suara. Cuma bunyi nafas, perlahan, macam ada orang tengah dengar dari hujung sana. Tapi sengaja diam. Tak lama lepas tu, mula muncul nota ugutan. Ada yang terselit dekat cermin kereta, ada yang tampal dekat pintu rumah. Semua tulisan tangan, tak ada nama, tak ada siapa tahu siapa yang buat. Tapi setiap nota tu bagi satu rasa macam dia tengah dipantau setiap masa. Dia macam ni lah, bila selalu dapat nota ugutan tu, so si Cindy ni, dia dapat rasa lah memang ada orang tengah perhatikan dia. Ada satu hari tu, Cindy balik rumah dan dia jumpa sesuatu yang tak sepatutnya ada dekat depan pintu, iaitu kucing peliharaan dia dah mati. Bukan sakit, bukan kena langgar, tapi dibunuh. Diletakkan dekat situ macam satu bentuk ancaman, macam nak bagi tahulah kalau haiwan dia boleh kena, dia pun boleh kena. Dan benda ni bukan sekali dua tau. Gangguan ni jadi berulang setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun sampai masuk tahun ke-7, gangguan tu masih tak berhenti. So korang bayangkanlah, dia ni hidup dalam ketakutan sepanjang tu, bukan sekejap tau, bukan sebulan dua, tapi 7 tahun hidup dalam ketakutan yang tak ada siapa tahu bila akan habis. Mesti korang tertanya-tanya kan, kenapa dia tak buat report polis? Sebenarnya, polis memang ambil setiap laporan Cindy dengan serius pada awalnya. Bila dia cakap ada orang masuk rumah dia, polis akan datang. Bila dia kata ada ugutan, polis akan buat pemeriksaan. Tapi setiap kali diorang sampai, tak ada benda yang betul-betul boleh dijadikan bukti. Tak ada cap jari yang boleh dikaitkan, tak ada saksi yang nampak sesiapa yang mencurigakan. Rakaman CCTV pun tak membantu. Kalau ada pun dekat kawasan gelap ataupun kamera tu langsung tak tunjuk apa-apa. So dekat sini lama-lama dalam diam mula timbul keraguan tau. Dalam kepala penyiasat pun mungkin dah mula fikir betul ke semua ni berlaku atau dia yang reka cerita. Dan itulah yang jadi beban besar buat Cindy. Dia terus buat laporan sebab benda tu memang betul-betul berlaku. Tapi itulah, bila setiap kali dia lapor tak ada bukti yang muncul. So dekat sini makin ramai mula mempersoalkan kewarasan dia. Walaupun orang lain mula ragu dengan dia, gangguan yang Cindy alami tak pernah berhenti. Ada masa tu dia bangun pagi dan perasan langsir rumah dah terbuka, sedangkan malam tu dia dah tutup rapat. Bukan setakat tu je, ada barang dalam rumah yang dialihkan. Kadang kerusi berganjak, kadang laci terbuka. Bukan sekali dua tau, tapi cukup banyak untuk dia tahu ada seseorang yang masuk waktu dia tengah tidur. Pernah satu malam tu, lampu luar rumah dia pecah. Tak lama lepas tu, jiran dia pula terkejut sebab anjing peliharaan dia mati secara tiba-tiba. Dan semua benda ni berlaku dekat dengan rumah Cindy. Macam ada seseorang yang nak mainkan emosi dia, buat dia takut sikit demi sikit. Tapi cukup konsisten untuk ganggu ketenangan hidup dia. Dan ada satu kejadian yang betul-betul buat semua orang tak tahu nak fikir apa. Cindy dijumpai dalam semak, tangan dan kaki dia diikat ketat. Mulut dia disumbat dengan kain. Keadaan dia masa tu sangat lemah tapi masih hidup. Bila orang tanya apa yang dah berlaku, dia langsung tak boleh jawab tau. Dia tak ingat apa-apa, macam semua memori yang waktu kejadian tu hilang dari kepala dia. Hilang terus, macam sesuatu yang dia sendiri tak boleh akses dalam fikiran dia. Masa tu, polis mula bawa teori lain tau. Mungkin Cindy ni ada tekanan emosi, mungkin semua ni datang dari gangguan mental. Mungkin dia sendiri yang buat semua tu tanpa sedar. Tapi bila keluarga dan orang terdekat dia dengar tuduhan tu, semuanya tak setuju. So, kawan-kawan dia, ahli keluarga dia, bekas rakan sekerja dia, semua kata benda yang sama. Cindy tak pernah ada sejarah masalah psikologi. Dia ni bukan jenis yang suka cari perhatian. Hidup dia sebelum ni pun cukup tenang dan stabil. Dan untuk pengetahuan korang, sebenarnya sebelum semua gangguan ni berlaku, dia pernah berkahwin. Suami dia masa tu ialah Dr. Roy Makepeace, seorang psikiatri. Diorang berkahwin pada tahun 1966 dan dah lama tinggal bersama. Tapi pada tahun 1982, hubungan tu berakhir dengan perceraian dan tahun tu jugalah tahun yang sama gangguan terhadap Cindy mula muncul. Walaupun diorang ni dah bercerai, Cindy masih ada hubungan dengan bekas suami dia. Diorang masih berhubung, ada kalanya berbual, kadang Cindy minta tolong, kadang cuma sekadar bertukar cerita.
Tapi yang jadi tanda tanya besar, Cindy pernah cakap yang dia rasa orang yang buat semua ni mungkin seseorang yang dia kenal. So ada yang percaya dia mungkin maksudkan bekas suaminya, tapi dia tak pernah sebut nama secara terus. Tapi dalam masa yang sama, Dr. Makepeace juga pernah terima panggilan unggutan. Ada satu kali tu dia bagi tahu polis yang dia dengar suara lelaki dalam telefon sebut nama Cindy dan ancam akan buat sesuatu. Suara tu kasar dan penuh amarah. Tak lama lepas tu Cindy sendiri kena serang lagi. So benda ni buat orang tertanya-tanya, kalau bukan Dr. Makepeace yang buat, kenapa dia pun kena ugut? Tapi kalau betul dia tak terlibat, siapa sebenarnya orang yang tahu semua benda pasal Cindy dan orang-orang sekeliling dia? Lepas bertahun-tahun lalui benda yang sama, Cindy makin lama makin tertekan. Dia mula rasa hidup dia dah tak selamat langsung. Korang bayangkan, dia ni dah pindah rumah bukan sekali dua tau, tapi dah 3 kali. Setiap rumah tu dia pasang lampu sensor, letak penggera sampai sanggup ambil anjing pengawal sebab tak nak tidur dalam ketakutan. Tapi apa jadi? Gangguan tu tetap datang. Tak kira dekat mana dia duduk, benda tu tetap ikut. Macam ada seseorang yang memang tahu setiap gerak-geri dia. Bila dia keluar, bila dia balik, bila dia keseorangan, semuanya macam tengah diperhatikan. Pernah sekali Cindy cakap dekat family dia, kalau satu hari nanti sesuatu jadi dekat saya, orang yang bertanggungjawab tu bukan orang asing, tapi seseorang yang saya kenal. Dan ayat tu buat semua orang terdiam tau. Tapi masa tu dia tak pernah sebut siapa. Tak ada nama, tak ada tuduhan langsung. Hanya kenyataan yang buat orang tertanya-tanya sampai sekarang. Kan Cindy dah banyak kali buat laporan polis kan, tapi tak ada satu pun penyelesaian. So Cindy ni dah tak percaya dengan polis lah. Sebab setiap kali buat laporan tak ada hasil, bukti tak cukup, suspek tak ada. Jadi dia ambil keputusan untuk upah penyiasat persendirian bernama Ozzy Gaban. Jadi si Ozzy ni memang cuba tolong dia. Dia ikut Cindy ke mana saja, pantau keadaan rumah, semak nota anggota yang ditinggalkan. Tapi satu benda yang dia sendiri perasan, setiap kali dia tinggalkan Cindy bersendirian walaupun sekejap, mesti akan berlaku sesuatu. Ada panggilan misteri, ada barang dirosakkan, kadang ada nota baru muncul, macam gangguan tu tahu bila Cindy tinggal seorang. Bila jadi macam ni, lama-lama Cindy makin lemah tau. Fizikal dia merosot, emosi makin rapuh. Akhirnya dia masuk ke hospital dan doktor yang rawat dia kata, Cindy menunjukkan tanda trauma yang sangat kuat. Pada 25 Mei 1989, Cindy dilaporkan hilang. Kawan-kawan dengan family dia mula risau tau bila dia tak balik rumah, tak jawab telefon, langsung tak tinggalkan sebarang mesej. Biasanya kalau ada apa-apa dia akan bagi tahu tau, tapi kali ni dia diam je. Dan untuk seseorang macam Cindy yang selalu berjaga-jaga, keadaan tu memang buat semua orang rasa ada sesuatu yang tak kena. Jadi polis mulakan operasi pencarian dan tak lama lepas tu diorang jumpa kereta Cindy dekat satu kawasan tempat letak kenderaan. Dalam kereta tu ada beberapa barang runcit, ada hadiah yang dia baru beli dan dompet pun masih ada dalam tu. Tapi Cindy langsung tak ada. 2 minggu pun dah berlalu. Semua orang masih tak tahu apa yang jadi. Sampailah satu hari, mayat dia ditemui dekat halaman belakang sebuah rumah kosong di kawasan Richmond. Keadaan dia masa tu penuh dengan tanda tanya. Cindy berpakaian lengkap tapi tangannya diikat ke belakang, kaki dia pun diikat. Leher dia pula dililit dengan tali nilon. So memang ketat lah. Dan dekat lengan dia ada kesan suntikan. Tapi yang peliknya tak ada tanda-tanda dia dipukul. Macam semuanya berlaku dalam keadaan tenang. Lepas siasatan forensik dijalankan, doktor sahkan dalam badan Cindy ada ubat penenang yang sangat kuat termasuk morfin dan flurazepam. Gabungan yang cukup kuat untuk buat badan lumpuh perlahan-lahan. Tapi tak ada tanda suntikan paksa tau. Tak ada kesan lengan dipaksa naik atau dipicit. Ibaratnya macam dia suntik sendiri tau. Dan masa ni lah makin banyak persoalan timbul. Kalau dia diserang, kenapa tak ada kesan dia melawan? Kalau dia bunuh diri, macam mana dia sempat ikat tangan sendiri, kaki sendiri dan lilit tali dekat leher sebelum kesan ubat tu mula bekerja? So guys, lepas bedah siasat dijalankan, pihak yang buat siasatan kematian keluarkan laporan penuh. Punca kematian Cindy sebab overdose dengan ubat penenang tu. Dan kesimpulan awal yang dicatat, kemungkinan besar dia ni bunuh diri. Tapi bila benda tu diumumkan, ramai yang mula rasa tak masuk akal. Sebab ada satu persoalan besar yang tak terjawab. Macam mana seseorang boleh suntik ubat penenang kuat dalam badan, kemudian sampai ikat tangan sendiri, ikat kaki sendiri dan lilit tali dekat leher. Sedangkan ubat tu boleh lumpuhkan badan dalam masa beberapa minit je. Dan yang paling pelik, badan dia tak tunjuk tanda-tanda jelas macam orang yang bergelut. Tapi ada lebam kecil lah, tapi tak cukup kuat untuk buktikan yang dia ni kena serang. Jadi lepas kematian Cindy, ada 2 teori besar yang timbul. Satu pihak percaya dia ni bunuh diri. Mungkin semua gangguan tu direka sendiri sebab
sebab tekanan dan trauma yang tak pernah sembuh. Mungkin selama ni dia cuma cuba minta perhatian dengan cara yang tak biasa dan akhirnya dia sendiri yang tamatkan hidup dia. Tapi satu lagi teori kata Cindy sebenarnya dibunuh bukan orang asing tapi seseorang yang dia kenal sebab dia pernah cakap sendiri kalau sesuatu jadi, orang tu bukan orang luar. Mungkin Cindy ni tahu siapa tapi terlalu takut untuk sebut nama dan sampai hari ni tak ada sesiapa pun yang ditahan. Apa yang kita dapat dalam kes ni bukan sekadar cerita orang kena ganggu, tapi kisah tentang sejauh mana trauma boleh bawa seseorang ke tahap yang kita tak jangka atau sejauh mana seseorang boleh buat sesuatu dan kita semua pandang sebelah mata sebab kita sangka dia cuma bermasalah. Kan Cindy pernah minta tolong berkali-kali tapi tak ada siapa pun yang betul-betul percayakan dia dan akhirnya dia pergi dalam keadaan yang masih buat ramai orang tertanya-tanya. Okeylah guys, Kim rasa cukup sampai sini untuk kes kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Kim dan jumpa lagi kita di kes seterusnya. Assalamualaikum.